sejujurnya, kalau aku cakap perempuan yang paling cantik yang pernah korang jumpa, siapa? Pernah tak korang terjumpa seorang perempuan yang sangat cantik sehingga membuatkan orang pingsan? Ya, ada. Tetapi ini hanyalah cerita legenda, okey? Bukannya sejarah dan bukannya cerita yang terbukti kebenarannya dan kewujudannya. Kali ini aku akan bawa korang berkenalan dengan satu lagi legenda Melayu yang dikenali sebagai Wali Nong Sari. Puteri Wali Nong Sari dikatakan tinggal dekat Indrapura dalam kerajaan Pahang Lama. Dia dikatakan sebagai seorang puteri yang sangat cantik dengan perwatakan yang kuat dan berkemahiran tinggi dengan lembing dan pedang. Dia juga terkenal dengan penguasaan silat, iaitu seni mempertahankan diri Melayu. Dikatakan kan betapa cantiknya Wali Nong Sari ni. Okey, dikatakan dia ni banyak reject pinangan banyak orang tahu. Maksudnya siapa-siapa yang masuk minang dia, orang kata semua di reject. Dan perkara ni telah didengari oleh salah satu orang kata raja dari Gunung Tahan, iaitu Raja Mambang Segara. So bila dia dapat tahu, dia rasa macam teruja lah. Dia rasa macam dia nak try Wali Nong Sari ni. So apa dia buat? Dia menyamar jadi seorang lelaki yang hodoh. Okay. Dan dia pergi dekat tempat Wali Nong Sari. Dia cuba nak usah-usah Wali Nong Sari, tapi masa tu si Wali Nong Sari ni selalu tutup muka dia tahu. Macam pakai selendang orang dulu lah. Mungkin korang boleh bayangkan macam mana kan perempuan Melayu zaman dulu. Dia tak puas hati. Lepas tu dia confront dengan Wali Nong Sari ni, dia ajak untuk lawan silat. So bila dia ajak lawan silat tu, barulah Wali Nong Sari tu nak layan dia. Okay, so pertempuran tu orang kata berlaku selama 3 hari 3 malam tau. Punyalah sengit sebab sama-sama hebat. Actually Raja Mambang Segara ni pun hebat juga orang ni. Dia tahan juga dia bersilat. Lastly, okay, korang tahu siapa yang kalah? Raja Mambang Segara kalah. Itu pun dia kalah sebab apa? Sebab kain yang tutup muka Wali Nong Sari itu tertanggal. Okey, sampai menyebabkan kata Raja Mambang Segara ni terkesima, dia terkejut sampai dia pingsan. Rupa-rupanya hal tu tak berakhir kat situ tau. So orang kata cerita tu bukanlah orang kata cerita, sebuah cerita yang happy ending. Hal ini telah diketahui oleh bapa Raja Mambang Segara, iaitu Raja Laksmana Peti. Bila dia dengar benda ni terjadi dekat anak dia, dia punyalah marah. Okay? Dia marah sampai orang kata apa, orang cakap dia lemparkan buruh dan kilat dekat kerajaan Indrapura, iaitu dekat kampung Wali Nong Sari tu. Dan sampai bila lah orang kata ribut tu dah berakhir, okay, Raja Mambang Segara tu tiba-tiba macam dia hilang ke udara. Dan pada malam tu Wali Nong Sari dia bermimpi, di mana seorang beritahu dia bahawa Raja Mambang Segara tu ialah Raja Langit Gunung Tahan. Selepas Wali Nong Sari terjaga esoknya, dia pun tersilang dari istana untuk cari kekasih. Dialah Raja Mambang Segara tu. Dan dikatakan sampai sekarang tak pernah terlihat. So tak tahulah orang kata Wali Nong Sari tu adalah manusia ataupun tidak. Dan ada yang kata actually Wali Nong Sari tu adalah Puteri Halimunan dan mungkin wujud sampai sekarang kerana amalan-amalan ilmu-ilmu kebatinan orang-orang dulu-dulu. So apa pendapat korang? Adakah cerita ini logik ataupun sekadar mitos?